Lelaki berjaya ada 3 ciri. Ini korang ada berapa? Lelaki yang hebat tak sama dengan lelaki biasa. Mereka ada 3 ciri penting yang membezakan mereka. Nombor 3, kebanyakan lelaki tak dapat lakukan. 1. Dia lebih suka bersendiri. Orang fikir dia sombong atau susah didekati. Hakikatnya, dia tak buang masa dengan orang yang tak bawa nilai. Orang yang betul-betul kuat tak perlukan ramai orang untuk yakinkan diri. Dia tak peduli benda remeh dan tak pura-pura mesra untuk kepentingan sendiri. Kalau suka tips, saya cepat komen suka dan tekan love, save, share supaya kawan pun dapat manfaat. Nak niaga bersama Sean? Klik link dalam bio atau klik learn more. 2. Dia setia and tahu kawal diri. Lelaki berjaya faham nilai diri. Dia tak akan merayu perhatian sesiapa. Dia tahu cinta bukan segala-galanya dalam hidup. Jika kau ikhlas, dia akan jaga kau baik-baik. Tapi kalau kau hanya nak ambil kesempatan, dia tak akan gaduh atau serang kau. Dia akan diam, tarik diri dan hilang terus. 3. Dia tak tunjuk semua kelebihan dia. Dia tahu duit itu penting dan dia tak takut ambil risiko untuk capai impian. Dia tak main-main dalam hidup. Jika dia nak sesuatu, dia sanggup buat apa saja untuk capainya. Lelaki macam ni sebenarnya baik hati, tapi dia tahu siapa yang layak dapat kepercayaan dia. Kau kenal lelaki macam ni? Atau korang sendiri ada ciri-ciri ni? Komen di bawah.